Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aina Fatihah dari Al-Mutahidah Education Group. Sekarang kami berada di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan bersama saya Akak. Saya Amira. Panggil Akak Amira boleh? Yes, boleh. So hari ni saya ada beberapa soalan nak tanya pasal bahasa Arab. First kali soalan saya, Akak pernah belajar bahasa Arab tak? Pernah? Bila dan kat mana? Saya belajar bila? Bila? 2010 hingga 2014 ambil degree dekat Jordan. Masya Allah, dekat Jordan guys. Lupa dah, jangan tanya susah-susah. Bila saya sebut bahasa Arab tadi kan, apa perkataan pertama yang terlintas dalam fikiran Akak? Bahasa Quran. Bahasa Quran. Okey. Yang ketiga, pada pendapat Akak, kan dalam bahasa Arab ni ada banyak bahagian kan? Ada nahwu, sorof, fi'il, semua. Apa bahagian yang paling susah? Nahwu. Yes, salah nahwu akan berubah maksud. Sama kita. Betul. Okey. Sebab kan Akak pernah belajar dekat Jordan dan sebelum tu mesti dia pernah belajar juga kan? Sebelum time sekolah kan. Okey. Sepanjang perjalanan belajar bahasa Arab tu pernah tak rasa give up nak belajar bahasa Arab? Dan apa yang buatkan Akak teruskan untuk belajar juga? Sebab dia bahasa yang unik dan dia seronok bila kita belajar bahasa Arab tu. Setiap kali kita doa, kita faham maksud doa tu. Itu yang paling best. Sebab bila doa kita boleh menghayati. Ya, kita menghayati. Kita baca Quran, kita boleh faham. Walaupun tak faham keseluruhan, tapi at least kita faham apa dia punya basic yang dia nak cerita dalam surah tu. Of course lah kita tak boleh word by word Quran tu kan, tapi at least kita faham lah. Okey, basic konten dalam surah tu. Okey, faham. Okey, dah tu je soalan saya. Okey, sedang ya. Kita nak tanya nak surah I'rab ke, nak fi'il madhi ke, fi'il amar ke. Tak payah. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey, itu je dari kami. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.